A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azfar bin Muhammad Hasrin, bernombor kad metrik KIDL 2409-04023. Hari ini saya akan membentangkan tentang Roxana Balletti dan kesnya lah. Jadi pertama sekali kita akan masuk ke bahagian pengenalan ataupun biodata Roxana Balletti ni. Nama penuh bagi Roxana Balletti adalah Ingrid Roxana Balletti alias. Dia dilahirkan pada 19 Mei 1962 di Bandar Guatemala, dan juga mendapat taraf pendidikan yang agak tinggi juga sebenarnya, iaitu ijazah kewartawanan di Universidad di San Carlos di Guatemala. Okey, sekarang kita tengok pada slide yang kedua, iaitu tugasan dan jawatan yang dipegang oleh Roxana Balletti. Beliau merupakan pengasas bersama Parti Patriotik ataupun dalam bahasa Guatemalanya adalah Partido Patriota bersama dengan Perez Molina. Beliau juga merupakan ahli Kongres Guatemala, Setiausaha Agung Parti Patriotik dan juga naib Presiden Guatemala. Okey, seterusnya kita pada slide seterusnya, iaitu jenayah yang telah dilakukan oleh Roxana Balletti. Pertama, beliau telah menyeleweng dana awam. Yang kedua, telah melakukan rasuah dan skandal La Linea. Dan yang ketiga, salah guna kuasa dan konspirasi jenayah. Pada tahun 2014 sehingga tahun 2015, Roxana Balletti telah menyeleweng sebanyak 2.5 juta US dollar dana awam Guatemala yang sepatutnya digunakan untuk projek membersihkan pencemaran tasik Amat Titlan, tetapi telah disalahgunakan. Telah disalahgunakan dengan bagaimana? Iaitu dengan melibatkan kontrak sebanyak 18 juta dolar yang diberikan kepada syarikat Israel, iaitu M-Tarkik Engineering. Syarikat itu mendakwa bahawa boleh memberikan pembersihan ataupun boleh membersihkan tasik dalam beberapa bulan sahaja, tetapi hasil penyiasatan mendapati bahawa bahan yang telah digunakan adalah air garam dan klorin, bukannya pembersih yang sebenar lah. Jadi Balletti telah menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi kontrak kerajaan demi keuntungan peribadi sendiri. Okey, yang kedua iaitu skandal La Linea dan juga rasuah. Balletti bersama dengan bekas presiden iaitu Otto Perez Molina telah terlibat dalam skandal La Linea, iaitu menerima suapan daripada ahli perniagaan sebagai pertukaran untuk pengurangan cukai import. Jadi akibat daripada rasuah tersebut, Balletti dan Perez dipaksa meletak jawatan pada tahun 2015 selepas kebangkitan rakyat menuntut keadilan. Seterusnya iaitu yang ketiga, salah guna kuasa dan konspirasi jenayah. Jadi mahkamah telah mendapati bahawa Balletti ataupun Roxana Balletti menggunakan jawatannya untuk mengatur skim jenayah yang menipu kerajaan Guatemala. Beliau juga telah mengarahkan pegawai kerajaan dan ahli perniagaan untuk bekerjasama dalam skandal ini. Abangnya iaitu Mario Balletti turut terlibat sebagai perantara antara kerajaan dan syarikat Israel dalam projek yang air tadi tu. Iktibar dan kesan yang boleh kita ambil daripada kes Roxana Balletti ini adalah integriti, asas kepada kepimpinan yang baik, iaitu dalam kes Roxana Balletti, beliau telah menyalahgunakan kedudukan sebagai naib Presiden Guatemala untuk peribadi sendiri, termasuk menerima rasuah dan salah guna dana awam. Yang kedua, pemimpin yang kurang integritinya tidak akan dipercayai oleh rakyat, seperti mana Roxana Balletti. Yang mana rakyat kurang ataupun rakyat telah hilang percaya terhadap kerajaan Roxana, yang terbukti bila rakyat Guatemala bangkit menuntut keadilan sehingga Balletti dan Presiden Otto dipaksa meletakkan jawatan. Oleh itu, pemimpin perlu sentiasa berpegang kepada kejujuran kerana tanggungjawab demi rakyat, seperti mana dalam menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat dan agama dan negara. Seterusnya juga, ketelusan bermaksud segala urusan kerajaan perlu dilakukan secara terbuka agar rakyat boleh mempercayai kembali lah. Accountability juga sangat penting. Sesiapa dalam galangan kerajaan ataupun luar kerajaan yang menyalahi undang-undang, yang menyalahi salah gunakan kuasa, perlu dihukum mengikut undang-undang.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah Muhammad Alim, nombor matrik KIDL 240904052, ingin membentangkan tajuk kronologi kes skandal rasuah naib pengerusi Guatemala Rosana Baldetti. Pada April 2015, Suruhanjaya Antarabangsa dan juga pejabat pendakwa raya telah menyiasat dan juga membongkar skim penipuan kastam yang juga dikenali sebagai La Linea. Selain itu, pegawai kastam juga menerima rasuah untuk mengurangkan cukai import. Dalang utama kes La Linea ni adalah Juan Carlos Monzon. Siapa Juan Carlos Monzon ni? Juan Carlos Monzon ni adalah setiausaha peribadi Baldetti, iaitu naib presiden Guatemala. Pada 8 Mei 2018, Rosana Baldetti telah meletakkan jawatan sebagai naib presiden selepas mendapat permintaan untuk melakukan siasatan terhadap dia ni dalam penglibatan kes La Linea ni lah. Jadi bila presiden dia tahu, presiden dia nama dia Otto Pérez Monilla. Otto Pérez Monilla ni terus dia mengumumkan bahawa peletakan jawatan Rosana Baldetti sebagai naib presiden ni merupakan satu keputusan peribadilah, sebab dia nak bagi kerjasama terhadap siasatan yang dijalankan ke atas Rosana Baldetti. Pada 21 Ogos 2015, Rosana Baldetti telah ditahan atas tuduhan penipuan berkaitan dengan skandal La Linea. Macam mana dia boleh kena tahan? Apa bukti dia? Ada bukti rakaman suara yang merujuk kepada Rosana Baldetti dengan menggunakan kod nama nombor 2 dan juga La Senora. Pada Oktober 2018, Rosana Baldetti telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun 6 bulan atas sebab penglibatannya dalam skandal rasuah ini. Selain itu, dia juga didapati bersalah atas penipuan, persatuan haram dan juga penyalahgunaan kuasa dalam memberikan kontrak kepada syarikat Israel yang bernilai $18 juta. Pada Disember 2022, Rosana Baldetti dan juga Presiden Otto Pérez Molina telah dijatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun setiap seorang dan juga telah didenda $1 juta setiap seorang juga atas penglibatan mereka dalam kes skandal rasuah ini. Pada Mac 2023, Mahkamah telah membenarkan Rosana Baldetti untuk menerima rawatan perubatan 4 hari seminggu bagi masalah tulang belakang dia di rumah sahaja. Jadi bila dia dah masuk penjara, dia ada sakit tulang belakang dan mahkamah membenarkan dia balik 4 hari seminggu untuk menjalani rawatan tu sebab dia ada sakit belakang yang kronik lah. Macam tu. Seterusnya kita tengok apa peranan Rosana Baldetti ni dalam skandal rasuah La Linea. Yang pertama, Rosana Baldetti ni merupakan naib presiden Guatemala pada tahun 2012 sehingga 2015. Sebagai naib presiden, dia ni adalah orang kedua yang paling berkuasa dalam kerajaan masa tu lah. Selain daripada tu, dia juga mempunyai pengaruh yang besar dalam perlantikan pegawai dan pengurusan kewangan awam di Guatemala. Selain itu, Baldetti juga ialah pemimpin bersama rangkaian jenayah yang terancang. Siasatan menunjukkan Baldetti adalah salah seorang pemimpin utama dalam skim penipuan cukai kastam. Dia juga dikenali sebagai La Senora dan nombor 2. Yang ketiga, bekerjasama dengan setiausaha peribadinya. Setiausaha peribadi Baldetti ni, Juan Carlos Monzon ni
Dia yang buat semua pemindahan duit ataupun transaksi duit rasuah, dan dia jugalah yang pindahkan duit-duit ni ke dalam akaun yang berkenaan. Selain daripada akaun tu, Rosanna Baldetti pun dapat juga. Siapa yang uruskan? Setiausaha peribadi dia lah, yang memang menguruskan semua rasuah ni. Yang terakhir ialah Baldetti ni didakwa menerima berjuta-juta hasil rasuah daripada skim penipuan cukai. Dia juga menggunakan duit-duit yang dia dapat daripada rasuah ni untuk melindungi dan memperkukuhkan operasi rasuah ni, supaya terjaga daripada orang lain tahulah. Okay, baik, seterusnya tadi kita dah tahu tentang peranan Rosanna Baldetti sebagai naib Presiden Guatemala. Sekarang ni kita nak tahu pula apakah peranan Presiden Otto Perez Molina dalam skandal rasuah ni. Okey, yang pertama, dia adalah Presiden Guatemala pada tahun 2012 hingga 2015. Okey, dia juga adalah orang yang pertama dalam pemerintahan Guatemala masa skandal ni berlaku. Okey, selain tu, Presiden ni juga dia ada kuasa mutlak terhadap dasar-dasar kerajaan, kawalan ke atas agensi awam. Okey, selain daripada tu, Otto Perez Molina ni juga merupakan penyelia dan ketua bersama sindiket. Dia banyak bukti menunjukkan yang Perez Molina ni dia memang bergiat aktif lah dalam skandal rasuah ni. Selain daripada tu, banyak bukti yang menunjukkan dia ni terlibat dan juga dia menggunakan nama samaran ataupun kod panggilan El Presidente. Okey, selain daripada tu, Otto Perez Molina ni juga dilaporkan dia ni banyak sangat menerima rasuah ni. Kiranya bila orang ni dapat rasuah, separuh daripada duit tu diberikan kepada presiden ni lah, Presiden Otto Perez Molina. Okey, bila dia ni jadi presiden kan, maksudnya dia boleh kawal lah keadaan dan juga dia boleh kawal kuasa untuk lindungi sindiket La Línea dia ni. Okey, jadi dengan kuasa dia sebagai presiden, dia mengarahkan agensi kerajaan untuk melancarkan kelancaran operasi La Línea dan juga menggunakan kedudukan presiden ini untuk menghalang siasatan terhadap kes skandal rasuah dia ni lah, sampailah ada satu sehinggalah ada satu agensi iaitu CICIG yang membongkar semua kes skandal rasuah diorang ni. Pendedahan kes rasuah La Línea. Okay. Kes rasuah ini didedahkan oleh dua agensi, iaitu yang pertama Suruhanjaya Antarabangsa menentang impuniti di Guatemala, iaitu CICIG. Yang kedua ialah Pejabat Pendakwa Raya Guatemala. Okey, bila tarikh pendedahan kes ni ialah pada 16 April 2015. Okey, apa antara kesan kepada pembongkaran kes ini? Yang pertama ialah tekanan rakyat dan juga protes besar-besaran. Okey, apa yang berlaku lepas dia terkantoi ataupun terbuka semua skandal rasuah ni, rakyat Guatemala mengadakan protes jalanan secara aman untuk menuntut keadilan. Okay, dan disebabkan tekanan awam ni lah Rosanna Baldetti meletakkan jawatan. Dia meletakkan jawatan naib Presiden Guatemala pada 8 Mei 2015. Okey, boleh rujuk gambar. Okey, pendedahan rasmi telah dibuat pada bulan April 2015. Siasatan ini dilakukan oleh CICIG dan juga pihak pendakwa raya. Modus operandi yang digunakan ialah talian rahsia, iaitu talian La Línea. Okay, selain itu, ketua sindiket dia ialah setiausaha peribadi Rosanna Baldetti sendiri, iaitu Juan Carlos Monzon. Dan akhir sekali, Rosanna Baldetti telah ditangkap pada 21 Ogos 2015 dan didakwa atas kesalahan rasuah, jenayah terancang dan juga pengubahan wang haram. Seterusnya, antara modus operandi skandal rasuah La Línea
Okay, yang pertama, pegawai kastam dan cukai menerima sogokan untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar kepada pengimport. Yang kedua, Baldetti dan sekutunya didakwa mendapat pulangan kewangan dari sogokan tersebut. Okay, dan yang terakhir ialah antara individu penting dalam skandal rasuah La Linea ialah setiausaha peribadi Rosana Baldetti, iaitu Juan Carlos Monzon. Dia juga dikenal pasti sebagai ketua operasi sindiket. Sampai di sini sahaja saya punya pembentangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung slide seterusnya. Siapakah yang terlibat dalam skandal La Linea ini? Antara individu yang terlibat dalam kes ini ialah Rosana Baldetti, naib Presiden Guatemala ketika itu. Selain beliau, Presiden Otto Perez Molina juga terlibat secara langsung dan akhirnya meletak jawatan selepas skandal ini terbongkar. Selain dua pemimpin tertinggi negara, skandal ini turut melibatkan ramai pegawai kastam, ahli perniagaan dan juga orang dalam kerajaan. Mereka bekerjasama sebagai satu sindiket untuk menyalahguna kuasa dan sistem cukai ketika itu. Seterusnya, bagaimana wang diseleweng dan sistem dimanipulasi? Dalam skim ini, syarikat-syarikat pengimport akan menghubungi orang dalam melalui satu talian khas dan mereka akan membayar rasuah untuk mengurangkan jumlah cukai kastam yang sepatutnya dibayar. Pegawai kastam yang terlibat akan memanipulasi sistem komputer dan mengubah jumlah cukai dalam rekod rasmi. Sebahagian besar yang kutipan yang sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun negara telah dimasukkan ke dalam akaun sindiket. Dalam kebanyakan kes, kerajaan hanya menerima kurang daripada separuh daripada jumlah cukai sebenar, manakala lebih 60% dikaut oleh sindiket sebagai keuntungan haram. Seterusnya, jumlah kerugian kepada negara. Akibat skandal ini, negara Guatemala mengalami kerugian yang sangat besar. Anggaran ini menunjukkan bahawa kerajaan kehilangan sekitar 120 juta dolar Amerika setahun hanya dari satu skim ini sahaja. Akibatnya, dana untuk sektor penting seperti kesihatan, pendidikan dan pembangunan rakyat terjejas. Rasuah seperti ini bukan sahaja merosakkan ekonomi negara, malah menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan slide ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiah binti Hamdan, nombor matrik KIDL 240904062. Tajuk yang akan saya bentangkan adalah berkaitan dengan undang-undang Guatemala yang dilanggar. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan jabatan, dan yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia iaitu HAM. Contoh, pembunuhan dan kes rasuah berleluasa. Yang ketiga, kekerasan terhadap wanita, dan yang keempat, kejahatan lingkungan dan sengketa tanah. Apakah peranan Badan Siasatan, CICIG dan pihak berkuasa Guatemala? Yang pertama, yang pertama adalah pembongkaran kes La Linea pada tahun 2015, dan yang kedua, pengurangan kadar pembunuhan. Yang ketiga, penguatkuasaan pengukuhan institusi kehakiman, dan yang keempat, pertuduhan mandat dan kontroversi. Okey, apakah kesalahan La Linea pada tahun 2015 tu? Yang pertama, persatuan haram dan penipuan kastam, dan yang kedua, terlibat dalam aktiviti pengelakan cukai dan penyalahgunaan kuasa. Apakah proses tangkapan? Bagaimanakah proses tangkapan, pendakwaan dan hukuman yang dijalankan? Yang pertama, proses tangkapan. Yang kedua, pendakwaan. Dan yang ketiga, pembelaan dan tanggapan antarabangsa. Dan yang keempat, prospek proses guaman dan hukuman. Okey, seterusnya, apakah isu ekstradisi Baldetti? Apakah isu ekstradisi Baldetti ke Amerika Syarikat? Yang pertama,
pada bulan Februari 2017. Amerika Syarikat mendakwa Baldetti dan meminta ekstradisi. Pada bulan Jun 2017 pula, Baldetti bersetuju dengan proses ekstradisi selepas mendengar notis Mahkamah Guatemala. Yang ketiga, ekstradisi ini hanya boleh dilakukan selepas Baldetti menjalani hukuman dan kes rasuah di Guatemala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Syafina binti Muhammad Yusof, nombor matrik KIDL 240904-030. Jadi, saya akan membentangkan bahagian yang berkaitan dengan kesan skandal rasuah naib Presiden Guatemala, Rosana Baldetti. Fokus saya ialah pada kesan terhadap Baldetti dan keluarga dia, kesan terhadap kerajaan dan institusi politik Guatemala, reaksi rakyat Guatemala terhadap skandal ini dan tanggapan antarabangsa terhadap negara Guatemala. Okey, kesan skandal kepada Baldetti dan keluarga. Yang pertama ialah Baldetti letak jawatan dan dipenjarakan. Pada bulan Mei tahun 2015, Rosana Baldetti meletakkan jawatan sebagai naib Presiden Guatemala selepas didedahkan terlibat dalam skandal rasuah besar yang dinamakan sebagai La Línea. Letak jawatan ni bukan atas kerelaan semata-mata, tapi sebab tekanan kuat daripada rakyat dan siasatan oleh pihak berkuasa. Jadi lepas beberapa bulan kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan. Jadi ini menunjukkan bahawa tak ada sesiapa pun yang boleh terlepas daripada undang-undang, termasuklah pemimpin tertinggi negara. Yang kedua, dijatuhi hukuman selama 15.5 tahun dan ditambah 16 tahun. Baldetti bukan sahaja disiasat, malah dijatuhi hukuman penjara dalam 2 kes besar. Yang pertama, waktu tahun 2018 beliau dihukum penjara selama 15 tahun dan setengah sebab dia menyalahgunakan dana projek pembersihan tasik yang dinamakan Magic Water. Projek itu bernilai hampir 18 juta dolar Amerika, tetapi hanya bertujuan memperkaya diri sendiri, untuk tujuan diri sendiri. Kemudian pada tahun 2022 beliau dikenakan hukuman tambahan 16 tahun penjara kerana terbukti menjadi salah seorang ketua utama dalam sindiket La Línea, iaitu rangkaian rasuah yang melibatkan pengubahan sistem kutipan cukai negara. Yang ketiga, adiknya Mario Baldetti juga dipenjara. Rasuah ni bukan saja melibatkan Baldetti seorang, dia pun melibatkan adik kandung dia, iaitu Mario Baldetti pun terlibat secara langsung dalam skandal ni. Beliau dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Ini menunjukkan macam mana kuasa dan kekayaan telah disalahgunakan oleh ahli keluarga untuk kepentingan peribadi dan akhirnya mereka sama-sama menerima hukuman yang berat. Kesan skandal ni yang terakhir kepada Baldetti dan keluarga ialah visa keluarga dibatalkan oleh Amerika Syarikat. Kesan rasuah ni tak terhad pada dalam negara saja. Amerika Syarikat dia ambil tindakan tegas dengan membatalkan visa kemasukan kepada Rosana Baldetti dan anak-anak dia. Ini satu tamparan hebatlah kepada keluarga dia. Jadi sebab dia mencerminkan penolakan antarabangsa terhadap mereka yang terlibat dalam jenayah integriti. Tindakan ini juga memberi isyarat jelas bahawa negara luar memandang serius terhadap isu rasuah yang berlaku di peringkat tertinggi. Seterusnya ialah kesan kepada kerajaan dan institusi politik Guatemala. Kesan yang pertama ialah Presiden Otto Perez Molina letak jawatan. Skandal rasuah La Línea bukan sahaja menjatuhkan Rosana Baldetti, malah turut menggoncang kedudukan Presiden Guatemala ketika itu, iaitu Otto Perez Molina. Pada awalnya beliau menafikan penglibatan, namun bukti yang dibentangkan oleh Badan Siasatan menunjukkan bahawa beliau juga merupakan dalang utama dalam sindiket ini. Jadi disebabkan tekanan besar daripada rakyat dan Badan Kehakiman, akhirnya beliau meletakkan jawatan pada
3 September tahun 2015. Hanya 1 hari sebelum waran tangkap dikeluarkan terhadap dia. Jadi ini menjadikan sejarah penting di Guatemala apabila presiden yang sedang berkuasa ditumbangkan oleh kehendak rakyat dan kebenaran undang-undang. Yang kedua, ramai menteri dan pegawai tinggi ditangkap. Skandal ini telah menunjukkan betapa rasuah telah meresap ke dalam seluruh struktur kerajaan Guatemala. Hampir 40 individu ditahan, 40 individu terlibat dan ditahan, termasuklah menteri, pegawai kastam serta ahli perniagaan yang bersekongkol dalam kegiatan haram ini. Antara yang terlibat adalah menantu presiden sendiri dan beberapa penasihat utama kerajaan. Rangkaian ini didapati menyeleweng cukai import negara dengan sistematik, menyebabkan kerugian besar kepada ekonomi. Penahanan beramai-ramai memberi tamparan hebat kepada imej institusi politik. Yang ketiga, keyakinan rakyat terhadap kerajaan hilang. Pendedahan skandal ini menyebabkan rakyat hilang sepenuhnya kepercayaan terhadap kerajaan dan institusi politik. Ramai yang menyifatkan bahawa seluruh sistem pemerintahan telah gagal melindungi hak rakyat dan hanya menjaga kepentingan golongan elit. Jadi rakyat dah tak percaya bahawa pemimpin negara berkhidmat dengan jujur. Ini mencetuskanlah desakan besar-besaran supaya sistem politik Guatemala dirombak semula secara total. Bukan sekadar tukar individu tapi membaiki struktur pentadbiran daripada akar umbi. Yang keempat, CICIG ataupun Badan PBB diperkasa untuk siasat rasuah. CICIG iaitu International Commission Against Impunity in Guatemala, sebuah badan bebas yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dibagi kuasa yang lebih besar untuk siasat kes-kes rasuah ni. CICIG memainkan peranan penting dalam membongkar kes La Línea dengan mengemukakan bukti kukuh termasuk rakaman panggilan, rakaman suara, dokumen kewangan dan testimoni saksi. Kejayaan mereka dalam menyelesaikan kes ni membuka jalan kepada reformasi undang-undang dan memperkuatkan usaha membanteras rasuah untuk masa depan. Seterusnya, reaksi rakyat Guatemala. Kesan yang pertama ialah protes besar-besaran di seluruh negara. Jadi skandal rasuah La Línea mencetuskan gelombang kemarahan rakyat Guatemala. Ada ribuan rakyat turun ke jalan raya dalam protes besar-besaran. Ditunjuk protes berlaku di seluruh negara, dari ibu kota Guatemala City hinggalah ke kawasan luar bandar. Demonstrasi yang berlaku ni bukan hanya berlaku sekali tapi berlarutan selama beberapa bulan sepanjang tahun 2015. Jadi ini merupakan antara kebangkitan rakyat paling besar dalam sejarah moden Guatemala. Yang luar biasanya, protes ini dilakukan secara aman tetapi sangat berpengaruh, menunjukkan bahawa rakyat bersatu demi membanteras kezaliman dan penyelewengan kuasa. Seterusnya, kempen Renunciaya ataupun maksudnya kempen letak jawatan sekarang. Salah satu simbol utama kebangkitan rakyat Guatemala ialah kempen yang dikenali sebagai Renunciaya, yang bermaksud letak jawatan sekarang. Kempen ini bermula di media sosial tetapi akhirnya merebak ke jalan-jalan utama. Ia secara kolektif rakyat mendesak Baldetti dan Presiden Otto Perez Molina supaya meletakkan jawatan serta bertanggungjawab atas jenayah yang mereka lakukan. Kempen ini mendapat sokongan daripada pelbagai lapisan masyarakat, antaranya pelajar, golongan profesional, peniaga-peniaga, bahkan ada juga masyarakat pribumi dan petani. Jadi kita nampak dekat sini suara rakyat mampu mencipta perubahan besar. Yang ketiga, rakyat hilang kepercayaan terhadap ahli politik. Skandal ini menghancurkan kepercayaan rakyat Guatemala terhadap ahli politik dan sistem pemerintahan. Ramai rakyat mula sedar bahawa korupsi bukan berlaku secara terpencil tetapi melibatkan juga ramai individu penting dalam kerajaan. Diorang nampak dengan mata diorang sendiri macam mana pemimpin yang sepatutnya jaga kebajikan rakyat, sebaliknya diorang menyalahgunakan kuasa untuk
untuk kepentingan diorang sendiri. Akibatnya timbullah rasa ketidakpercayaan, bukan sahaja terhadap individu tertentu, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem politik negara. Yang terakhir, kebangkitan rakyat tanpa pemimpin utama. Apa yang menjadikan protes ini lebih luar biasa ialah ia berlaku tanpa adanya satu pemimpin utama, tak macam demonstrasi yang biasanya diketuai oleh parti politik ataupun tokoh terkenal. Kebangkitan rakyat Guatemala ni digerakkan oleh kuasa rakyat biasa melalui media sosial, aktiviti pelajar-pelajar dan sokongan komuniti setempat. Ini menunjukkan bahawa rakyat dah tak lagi bergantung kepada parti ataupun individu, tapi berdiri atas kesedaran bersama bahawa rasuah ni mestilah dilawan. Jadi kebangkitan mereka ni diberi nama oleh sesetengah pemerhati sebagai musim bunga demokratik Guatemala. Seterusnya, tanggapan antarabangsa terhadap Guatemala. Kesan yang pertama, dipuji kerana berani siasat pemimpin tertinggi. Tanggapan antarabangsa terhadap Guatemala sebenarnya sangat mengejutkan, tapi dalam cara yang positif. Dunia memandang tinggi keberanian pihak berkuasa Guatemala sebab diorang berani nak siasat dan mendakwa dua pemimpin tertinggi negara diorang, iaitu Presiden Otto Perez Molina dan naib Presiden Rosana Baldetti. Sebabnya, kebanyakan negara yang bergelut dengan rasuah ni selalunya gagal mendakwa pemimpin atasan. Tapi Guatemala dibuktikan bahawa diorang sanggup nak lawan walaupun terhadap orang yang paling berkuasa, yang paling tinggi tahapnya. Kesan seterusnya, CICIG dijadikan contoh badan anti rasuah yang berjaya. Salah satu sebab kejayaan besar ini sebab peranan CICIG. CICIG ini merupakan badan bebas yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dia dapat pujian sebabnya dijalankan siasatan yang sangat telitilah dan berani, termasuklah mendedahkan lebih 60,000 rakaman telefon, dokumen kewangan dan rangkaian sindiket yang berkaitan dengan rasuah ni. Hasil kerja mereka menjadi rujukan dan inspirasi kepada negara-negara lain dalam usaha untuk membanteras rasuah secara profesional. Seterusnya, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah bagi sokongan yang kuat. Negara-negara besar contohnya Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah turut menunjukkan sokongan padu terhadap usaha Guatemala ni. Diorang bagi bantuan kewangan dan kepakaran untuk memperkuatkan siasatan serta reformasi institusi. Amerika Syarikat dia batalkan visa kemasukan Rosana Baldetti dan anak-anak dia lah. Ini menunjukkan yang diorang ni, negara luar ni pun menolak keras sebarang bentuk perlindungan terhadap pemimpin yang terlibat dalam rasuah ni. Dan yang terakhir, imej Guatemala tercemar tetapi mula pulih. Disebabkan skandal rasuah ni, imej Guatemala tercemar. Jadi dunia memandang negara itu sebagai salah satu contoh negara yang ada sistem politik yang gagal dan dipenuhi dengan penyelewengan. Tapi bila dah start tindakan tegas diambil, Guatemala mula kembali pulih perlahan-lahan. Keberanian rakyat, kecekapan badan penyiasat dan tindakan keadilan yang dilaksanakan telah membuka lembaran baru untuk Guatemala. Jadi dunia sekarang memandang Guatemala ni sebagai satu contoh negara yang berani melawan budaya rasuah dan menegakkan integriti. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Skandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Binti Rosli dan saya akan menerangkan tentang skandal rasuah naib Presiden Guatemala Rosana Baldetti. Tindakan susulan kerajaan Guatemala selepas skandal peletakan jawatan dan penawaan. Rosana Baldetti letak jawatan pada Mei 2015, ditahan dan didakwa atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Presiden Otto Perez Molina juga letak jawatan dan didakwa. Kerjasama dengan CICIG, iaitu badan PBB, CICIG bantu siasat kes La Línea. Kerajaan benarkan siasatan bebas oleh badan antarabangsa. CICIG bongkar rangkaian rasuah dalam
Kastam. Seterusnya adalah penahanan pegawai dan ahli perniagaan. Ramai pegawai tinggi dan usahawan ditahan. Rangkaian rasuah disiasat secara meluas. Tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Poin yang seterusnya adalah tekanan rakyat dan reformasi. Rakyat turun ke jalan tuntut keadilan. Gisar reformasi institusi dan undang-undang. Kerajaan janji untuk perbaiki sistem anti rasuah. Poin yang terakhir, pilihan raya dan kepimpinan baharu. Protes rakyat beri kesan pada pilihan raya 2015. Jimmy Morales dipilih sebagai presiden baharu, janji bahawa pembaharuan dan perangi rasuah. Cadangan perkukuh integriti kastam dan politik. Poin yang pertama adalah ketulusan proses dan sistem, iaitu guna sistem digital untuk urusan kastam, paparkan maklumat secara terbuka, iaitu transaksi atau tender, pantau secara masa nyata, iaitu real-time monitoring. Poin yang seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang tegas, hukum segera dan setimpal terhadap rasuah, tubuh pasukan siasatan bebas dan profesional, lindungi pemberi maklumat iaitu whistleblower. Poin yang seterusnya adalah latihan dan pendidikan integriti. Latihan berkala untuk pegawai kastam dan ahli politik. Didik nilai integriti dan tanggungjawab awam. Sediakan garis panduan etika kerja. Poin yang seterusnya, pengisytiharan harta dan gaya hidup. Pegawai awam wajib isytihar harta setiap tahun. Siasat gaya hidup luar biasa atau mewah, lapor kepada badan bebas seperti SPRM atau seumpamanya. Poin yang terakhir adalah penglibatan rakyat dan badan bebas. Galakkan rakyat lapor salah laku. Yang kedua, libatkan NGO dan media dalam pemantauan. Dan yang terakhir adalah wujudkan platform aduan yang mudah dan selamat. Seterusnya adalah peranan NGO, iaitu badan bukan kerajaan. Peranan NGO, badan bukan kerajaan, pantau aktiviti kerajaan dan agensi awam, bongkar rasuah melalui kajian dan laporan, beri latihan dan kesedaran kepada masyarakat, tekanan kerajaan laksana pembaharuan undang-undang. Peranan media pula, lapor kes rasuah dengan berani dan bebas, dedah penyalahgunaan kuasa kepada umum, didik masyarakat tentang bahaya rasuah, tekan pihak berkuasa, ambil tindakan segera. Peranan rakyat pula, tolak rasuah dalam kehidupan harian, lapor salah laku kepada pihak berkuasa, pilih pemimpin berintegriti semasa pilihan raya, sokong usaha anti rasuah melalui NGO dan undian awam. Poin yang seterusnya adalah kerjasama tiga pihak. NGO, media rakyat memerlukan tekanan awam yang kuat dan memerlukan kerjasama tiga pihak, iaitu wujudkan budaya tidak bertolak ansur dengan rasuah. Yang kedua adalah gabungan suara rakyat boleh ubah dasar dan sistem. Contoh pencegahan rasuah yang boleh diteladani iaitu negara yang pertama adalah Singapura. SPRM versi mereka CPIB bebas dan berkuasa. Yang kedua, kaji penjawatan awam tinggi untuk elak godaan rasuah. Yang ketiga, hukuman tegas dan pantas untuk pesalah rasuah. Dan poin yang terakhir, sistem kerajaan cekap dan telus. Yang kedua adalah negara New Zealand. Pentadbiran berintegriti dan terbuka kepada rakyat. Akses maklumat awam dijamin undang-undang. Pegawai awam dilatih nilai etika dan accountability. Poin yang terakhir adalah media bebas dan rakyat aktif bersuara. Poin yang ketiga
iaitu negara Sweden. Pegawai awam wajib isytihar harta dan pendapatan. Mesyuarat kerajaan boleh diakses umum iaitu melalui sistem terbuka. Tiada hadiah atau layanan khas kepada penjawat awam. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan tekankan nilai integriti sejak kecil. Dan yang terakhir adalah negara Hong Kong. Tubuh ICAC, Suruhanjaya Bebas Anti Rasuah, program pendidikan anti rasuah di sekolah dan media, kerjasama erat antara kerajaan, media dan rakyat. Dan yang terakhir adalah aduan rasuah dilayan secara serius dan sulit. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.